Panduan penggunaan stesen S di TRC. Imbas kod QR, 1 untuk mendaftar sebagai pengguna baru atau log masuk ke akaun. Tekan login, isi maklumat log masuk. Tekan login, tekan scan QR code. Imbas kod QR 2 dan pilih salah satu antara sel Donate Insurance untuk mendapatkan transaksi bercetak. Tekan sel. Tekan yes. Tekan print label stiker. Koyak pelekat yang telah siap dicetak. Tampal ID transaksi yang telah dicetak pada setiap bungkusan sebelum memasukkan ke dalam stesen. Sila pastikan bungkusan diikat atau dibungkus dengan rapi bagi mengelakkan sebarang kehilangan atau keciciran barang. Sila ambil gambar bungkusan anda bersama ID transaksi yang jelas kelihatan sebagai bukti rujukan. Tarik tingkap untuk membuka, letakkan bungkusan di atas para tertingkap dan tolak tingkap untuk menutup.